Tapi apa-apa pun memang sangat-sangat best. So saya serahkan kepada Haji Am untuk sharing pasal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Rasanya 5 hari 4 malam tak cukup lah. Saat paling sedih masa nak balik ke Malaysia lah. Sebab bila dah duduk kat sana rasa macam nak makan Chinese food pula hari-hari. Okay, pengalaman lah. Bila pergi dengan Eka ni, walaupun Mekza dah pergi 19 kali, Cik Am pergi 6 kali, maknanya 6 kali kami jadi pengantin baru honeymoon. Tapi yang sedihnya, 19 tolak 6 jadi berapa? 13 kali Cik Am jadi tukang masak kat rumah. Jadi kalau boleh Yunan ni, Cik Am tak nak lah jadi tukang masak. Nak join. Lagipun dulu Cik Am kata kalau Europe punya trip nak ikut. Nak pergi sekali. Kalau Chinese punya trip tak mau ikut lah. Sebab Cik Am suka makanan mamak, tak suka makanan Cina. Tapi bila pergi dekat Beijing, lalu kedai mamak pun tak nak berhenti lah. Rupanya macam-macam makanan sedap. Lepas tu dia tahu tu, macam Elka ni tahu lah, bila kita makan kita rasa dalam hati, mana ikan? Ikan pun sampai. Lepas tu bila makan ikan, haus lah, kuah tak ada, datang sup telur dengan sayur. Jadi dia macam orang kata, kadang-kadang fikir baru nak sebut dah ada macam dalam syurga pula kan. Memang VVIP trip lah. Lepas tu satu lagi, mana-mana saya jalan dengan Mekza, kami dikejar oleh paparazzi. Cik Am tengok gambar, kalau gambar yang Cik Am ambil sendiri, mesti pemandangan kecil, muka Cik Am besar. Selfie kan. Tapi gambar kita tengok, cuba tengok gambar-gambar. Sangat profesional sebab kami ada jurugambar Astro, kami punya outline pun. Tapi yang paling best tu, jurugambar yang tak pandai cakap Melayu tu kan. Yang kita cakap-cakap, dia pun ambil. Yang penting dia tahu bila kita cakap nak ambil gambar. Dia ikut sampai dia nak pergi kencing, Cik Am pergi kencing, Cik Am pun takut dia ambil gambar Cik Am. Sampai macam tu sekali ya. Setiap gambar dia ambil, sampai masa kita nak pergi solat pun, Cik Am terkejut. Mana satu gambar Cik Am ni? Kan? Ada di tengah Beijing tu, orang yang muka sama dengan Cik Am. Dia tengok Cik Am, ayah, dia kata, Cik Am, Masya Allah. Jumpa dekat, kami sangat bersyukur sebab di tengah-tengah Beijing, Cik Am tak sangka lah. Kalau di Puchong, nak cari masjid pun susah. Kita tak tahu, kecuali kalau kita dah biasa hari Jumaat. Tapi tiba-tiba kita dibawa di satu masjid yang dibina pada abad ke-18. Masjid tu lama, antara masjid tak awal di Beijing. Dan dapat jumpa AJK masjid, dapat bergambar dengan Mekza semua. Di depan masjid tak ada lah gambar tu kan. Ni depan masjid, ni masjid dia. Antara masjid tertua di China. Maknanya masjid ni zaman dinasti dulu, zaman Maharaja dulu. Masuk dalam tu semua semua orang-orang Arab banyak, orang-orang Melayu tak jumpa. Cuma jumpa seorang muka macam Cik Am. Lepas tu satu lagi, bila kita pergi makan, banyak makanan yang halal. Ada cop logo halal pula. Memang orang Cina ni dia pandai berniaga lah kan. So dia pun tahu. Kalau dia tak buat cop halal, dia tak buat halal, Cik Am memang tak perginya. Jadi ni lepas ni memang nak pergi Yunan kan. Okay. Tengok ini restoran halal. Restoran halal, makanan-makanan dia bagi. Sampai bila kami pergi dekat Great Wall, kami ingat
makanan yang kami makan. Bukan ingat pemandangan, kami masih rasa nak makan juga. Itulah cukup luar biasa. Jadi saya harap, dan kemudian sekali kita dijadi maharaja pula tu. Jadi maharaja. Jadi untuk downline dan sideline sama-sama, kita fight lah untuk Yunan. Cik Am pun memang balik ni pun tengah malam ni pun nak share inhaler juga. Malam ni pun mimpi inhaler juga. Jadi terima kasih kepada upline. Tanpa upline yang follow up kami selama setahun. Datang jumpa Cik Am tak layan sampai setahun baru kita join. Tapi bila kita dah join, kami berada bersama upline selama 10 tahun dah. Kita jumpa di puncak kejayaan. Terima kasih. Kejap, satu lagi nak share. Ni tengok bilik kami kat sini. Sorry. Ni bilik yang Elken sediakan memang sangat-sangat luar biasa. 7 bintang kat sini. Dan juga tengok bawah ni ada cenderahati daripada Elken. Masuk-masuk bilik je terus nampak cenderahati dia. Bermacam-macam benda yang dia bagi kat kita dalam beg ni. So, toilet pun transparent kan. Transparent, jadi kalau tak nak transparent boleh tutup, tak nak tutup boleh main wayang kat situ. Okay? So yang paling seronok pergi ke factory kan. Conitec dekat Tianjin, kita punya Biopure Hydromi dan kita punya inhaler, memang kita tahu detail macam mana pembuatan dia yang sangat-sangat orang kata apa, memang kalau kira harga dia memang sangat murah untuk harga 7,000 tu dengan pembuatan dia dan juga dengan dia punya kita punya bacaan PPB tu kan. Maintain berapa 1,200 dan ke atas kan. Sebab yang mana ramai kita punya kompetitor which is memang below ataupun dah keluar tak ada langsung hidrogen tu. Okay, so itu sahaja daripada kami. Terima kasih.